Di dalam ilmu tasawuf, hati orang mukmin itu ada 4 jenis. Yang pertama, hati yang ghaflah. Yang kedua, hati yang yaqadah. Yang ketiga, hati yang khudur ma'allah. Dan keempatnya, hati yang ghaibah amma siwal madhkur. Hati ghaflah, hati yaqadah, hati khudur, hati ghaibah. Jadi, niat seseorang itu akan bergantung pada keadaan hati masing-masing. Katalah kalau seseorang itu hatinya ghaflah, maka niatnya itu sesuailah dengan hatinya yang ghaflah. Kalau seseorang itu hatinya yaqadah, maka niatnya itu sesuailah dengan keadaan hatinya yang yaqadah. Lebih baik daripada yang ghaflah niatnya. Kalau hati seorang itu khudur ma'allah, sentiasa ingat Allah, maka sesuailah niatnya dengan keadaan hati itu. Dan tentunya lebih baik daripada 2 keadaan hati yang di bawahnya, hati ghaflah dan hati yang yaqadah. Akhir sekali, kalau hati seorang itu berada dalam keadaan ghaibah amma siwal madhkur, maknanya yang lain daripada Allah hilang, yang diingat hanya Allah. Tumpuan hati itu kepada Allah semata-mata. Tentulah orang yang berhati tersebut dalam keadaan ghaibah, niatnya yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-adhar wa ashabil akhyar. Sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya nak terangkan secara ringkas berkaitan dengan konsep niat. Biasanya kita diajar niat, hanya niat memulakan sesuatu amal ibadat. Kalau solat misalnya, kita diajar melakukan niat itu semasa takbiratul ihram. Itu saja yang pernah kita pelajari. Tapi konsep niat sebenar itu tak pernah diajar. Jadi pada pagi ini saya nak terangkan tentang konsep niat. Pertama sekali, niat ini ada hubungan dengan amal. Menurut ulama tasawuf, al-amalu kharaqatul jismi wan niyatu kharaqatul qalbi. Maknanya amalan itu ialah gerak jasad kita dan niat itu adalah gerak hati. Jadi dengan sendirinya kita dapat memahami secara ringkas, amal itu gerak jasmani kita, niat itu gerak hati kita. Jadi kerana itulah di dalam ilmu tasawuf, konsep niat itu lebih luas berbanding dengan konsep niat yang biasa kita pelajari. Sebelum saya terangkan lebih lanjut, ada baiknya kalau saya terangkan sebuah hadis yang berkaitan dengan niat. Hadis yang menyentuh tentang niat, ada latar belakang sejarahnya yang sepatutnya kita ketahui. Menurut apa yang ditulis oleh para ulama dalam setengah kitab, bila Rasulullah SAW perintahkan supaya orang-orang Islam di Mekah berhijrah ke Madinah, maka mereka berhijrah macam berebut-rebut nak pergi hijrah. Tapi Rasulullah SAW nasihatkan supaya berhati-hati. Kerana itu penghijrahan umat Islam dari Mekah ke Madinah tidak sekaligus. Tengoklah kesempatan dan juga yang penting keamanan. Kerana orang-orang kafir Quraisy Mekah cuba menghalang, dan memang halangan itu dilakukan dalam usaha
umat Islam Makkah, para sahabat di Makkah itu berhijrah ke Madinah, ada seorang pemuda yang melakukan hijrah agak lambat. Tapi akhirnya dia hijrah juga. Sesudah semua berhijrah ke Madinah, ada sahabat yang mengetahui rahsia penghijrahan pemuda ini ke Madinah. Pemuda ini melambat-lambatkan penghijrahannya ke Madinah disebabkan dia tunggu tulang dia. Selagi tulang dia di Mekah, dia tak akan berhijrah. Sebab itulah dia lambat. Ini kan melebatkan gerak hati, niat. Sesudah tulang dia itu berhijrah ke Madinah, baru dia ikut belakang. Terus ini diketahui oleh setengah sahabat. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, macam mana keadaan hijrah sahabat ini? Macam mana ya Rasulullah, seorang sahabat kita berhijrah ke Madinah lambat kerana menunggu-nunggu tulang dia. Lalu Rasulullah bersabda, inilah hadis yang menyentuh tentang niat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa ila rasulihi fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi. وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا أَوْ دُنْيَا يُصِيبُهَا فَكَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Maksudnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu ada berbagai niat. Niat jamak. Innamal a'mal, sesungguhnya berbagai amalan. Al-a'mal itu banyak, jamak. Sesungguhnya berbagai amalan itu ada berbagai-bagai niatnya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia dapatlah pahala hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah kerana perempuan yang bakal dinikahi, atau kerana dunia yang dia akan dapat, maka hijrahnya itu seperti apa yang telah diniatkan itu. Ini jelas kan? Jadi sesudah kita mendengar sebentar lalu hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat tadi, kita berbalik semula dah ya. Niat itu gerak hati, amalan itu gerak tubuh. Tapi tuan-tuan janganlah menyangka saya tidak menerima niat yang diajar di dalam apa-apa ibadat. Itu bukan begitu ya. Pada pagi ini saya terangkan tentang konsep niat itu dalam konteks yang luas, lebih luas, bukan dalam konteks sesuatu ibadat. Jadi niat adalah gerak hati. Maka keadaan niat itu akan bergantung kepada keadaan hati, atau niat itu akan bergantung pada keadaan dan sifat-sifat hati. Di dalam ilmu tasawuf
hati orang mukmin itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Yang pertama, hati yang ghaflah. Yang kedua, hati yang yaqadah. Yang ketiga, hati yang khudur ma'allah. Dan keempatnya, hati yang ghaibah amma siwal madhkur. Hati ghaflah, hati yaqadah, hati khudur, hati ghaibah. Jadi niat seseorang itu akan bergantung pada keadaan hati masing-masing. Katalah kalau seseorang itu hatinya ghaflah, maka niatnya itu sesuailah dengan hatinya yang ghaflah. Kalau seseorang itu hatinya yaqadah, maka niatnya itu sesuailah dengan keadaan hatinya yang yaqadah. Lebih baik daripada yang ghaflah niatnya. Kalau hati seorang itu khudur ma'allah, sentiasa ingat Allah, maka sesuailah niatnya dengan keadaan hati itu, dan tentunya lebih baik daripada dua keadaan hati yang di bawahnya, hati ghaflah dan hati yang yaqadah. Akhir sekali, kalau hati seorang itu berada dalam keadaan ghaibah amma siwal madhkur, maknanya yang lain daripada Allah hilang, yang diingat hanya Allah. Tumpuan hati itu kepada Allah semata-mata. Tentulah orang yang berhati tersebut dalam keadaan ghaibah, niatnya yang terbaik. Perkara niat ini tuan-tuan ada di hurai panjang lebar dalam kitab-kitab tasawuf. Oleh kerana kita lebih menumpukan kepada apa itu ilmu fiqh dan tauhid, maka jarang kita dapat pendedahan tentang niat. Kita cuba ingatkan ya, bagaimana niat Rasulullah dalam solat. Maksud saya niat dalam konteks yang lebih luas dari itu. Rasulullah SAW bersabda ya, 3 perkara dalam kehidupan dunia ini yang paling aku suka ialah 3 perkara. Yang pertama ialah wangi-wangian, minyak wangi ya. Rasulullah sangat suka tentang minyak wangi, apa saja yang wangi. Yang kedua, isteri, an-nisa. An-nisa maknanya perempuan, tapi dimaksudkan isteri-isterinya. Dia sangat suka, dia sangat sayang. Yang ketiga, qurratu aini bis shalah. Qurratu aini bis shalah. Jadi qurratu ain itu adalah keadaan hati Rasulullah semasa solat. Tentulah Rasulullah berjaya mencapai qurratu ain bis shalah. Itulah puncak gerak hati Rasulullah sembahyang semasa mengerjakan solat, tertumpu kepada Allah dengan sempurna, sehingga Rasulullah SAW merasa itulah di antara puncak kebahagiaan hidup di dunia ini.
Qurratu Ain ni ada disebut dalam surah Sajdah. Cuba kita ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurratu a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah yang kasih kepada kita qurratu ain, atau kita juga kasih kepada Allah. Allah sediakan berbagai nikmat yang tak ada siapa yang mengetahui. Fala ta'lamu nafsun, tak ada seorang pun, tak ada satu pun makhluk yang mengetahui apakah yang disimpankan oleh Allah nikmat di akhirat nanti. Bagi disebabkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, min qurratu ain jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang mereka lakukan. Maknanya tuan-tuan, berbagai nikmat di surga itu sebahagiannya kita telah maklum. Ada sebahagian yang lain yang memang disembunyikan oleh Allah, yang sangat istimewa, yang nantinya memeranjatkan kita. Disebabkan apa? Kita kasih kepada Allah, Allah kasih kepada kita. Yang ada disebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kamu kasih kepada Allah, maka hendaklah kamu ikut sunnahku, kata Rasulullah. Nescaya Allah kasih kepada kamu. Inilah. Bila kita kasih kepada Allah, sebenarnya macam Rasulullah. Dalam solat itu, Rasulullah merasa begitu hebat rasa kasihnya kepada Allah, sayangnya kepada Allah. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah, qurratu ain fi shalah. Jadi sabda Rasulullah qurratu ain fi shalah itu adalah satu gambaran puncak gerak hati Nabi dalam solat yang begitu hebat. Kita dalam solat kalau boleh ingat saja pun dah cukup baik. Ini Rasulullah bukan saja ingat, tapi dia rasa begitu kasih, begitu sayang kepada Allah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga rasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah qurratu ain. Saya dah sebutkan banyak kali qurratu ain. Kalau seorang ibu, qurratu ain seorang ibu itu bukan suami dia, tapi anak kecilnya, anak bayinya, umur setahun dua. Sebab itu kalau ada ibu yang kematian anak kecil, kadang-kadang jadi gila kerana terlalu sayang. Dan di dalam tradisi Arab, tradisi Islam pun, anak kecil itu memang dianggap sebagai qurratu ain. Sehingga Jibril, tuan-tuan, saya teringat Jibril alaihissalam pun menggunakan misal untuk menerangkan bagaimana besarnya pahala yang didapati oleh ayah Nabi Yusuf alaihissalam. Ceritanya begini, bila Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara di Mesir, Jibril melawat Nabi Yusuf dalam penjara itu. Jibril kata, wahai Yusuf, aku baru saja balik ziarah ayahmu.
Jadi Jibril pun ceritakan lah. Nabi Yusuf tanya keadaan ayah dia, ya, buta dan sebagainya. Jadi akhirnya Nabi Yusuf tanya kepada Jibril, wahai Jibril, penderitaan ujian yang Allah lakukan ke atas ayahku begitu rupa, apakah pahala yang dia dapat? Jibril menjawab, ayahmu dapat pahala sebesar pahala yang diterima oleh 100 orang ibu yang masing-masingnya kematian anak kecil. Ini cuba kita fikir, ya. Jibril nak membayangkan, nak menggambarkan, nak merangkan besarnya pahala yang diterima oleh ayah Nabi Allah Yusuf dengan gambaran sebesar pahala yang diterima oleh 100 orang ibu yang tiap-tiap ibu itu masing-masing kematian anak kecil. Jadi cerita ni tuan-tuan memberi maklumat yang penting bahawa apa itu anak kecil atau bayi itu adalah qurratu ain pada seseorang ibu. Seorang ibu yang kematian anak kecil dapat pahala yang besar, yang susah nak dibayangkan. Jadi itulah kita berbalik semua tadi pada niat. Jadi gerak hati Rasulullah dalam solat sehingga sampai ke tahap qurratu ain. Kita ni kalau boleh ingat dari awal hingga akhir, ingat biasa pun dah cukup. Biasanya kita ini keluar masuk lah. Kadang ingat Allah, kadang keluar. Ingat lain. Tidak tetap. Jadi kita tentulah terfikir, ya. Terfikir macam mana nak jaga gerak hati kita dalam ibadat. Tentulah jawapannya, kalau kita mau menjaga gerak hati kita dalam apa juga ibadat, supaya gerak hati kita itu baik, maka hendaklah kita usahakan. Usahakan apa? Kita mesti tengok, mesti kita fikir keadaan hati kita. Hati kita ni ghaflah ke, yaqadah ke, hudur ke, ghaibah. Kalau hati kita ni ghaflah, hati kita mati. Hati ghaflah itu hati yang mati. Kalau hati kita mati, macam mana kita dapat gerak hati yang baik? Sesuailah dengan keadaan hati kita yang mati. Jadi untuk memperbaiki niat kita, kita usahakanlah supaya mudah-mudahan Allah ubahkan hati kita yang ghaflah. Allah hapuskan ghaflah. Bila Allah hapuskan ghaflah, hati kita menjadi yaqadah. InsyaAllah. Bila kita beribadat, gerak hati kita sesuailah dengan keadaan hati kita yang yaqadah. Di dalam ilmu tasawuf, seseorang mukmin yang hatinya ghaflah, itulah yang disebut orang awam. Ibadat orang awam. Orang awam itu ialah orang yang hatinya ghaflah dalam keadaan mati. Kita janganlah fikir, ya, kalau seorang alim hatinya tentulah bukan ghaflah, tidak mesti. Karena ghaflah itu tentang hatinya. Kadang-kadang ada orang alim hatinya mati pun ada. Orang biasa hatinya yaqadah pun ada. Ini bukan kerja kita, kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga, ya, orang berarti ikhlas. Kadang-kadang kita tak sangka seorang biasa hatinya lebih ikhlas daripada kita yang alim.
Jadi itulah ya, kita berbalik semula. Kita kalau mau dapat niat yang baik, gerak hati yang baik, maka hendaklah kita usahakan supaya mudah-mudahan Allah ubahkan hati kita daripada ghaflah kepada yaqadah sekurang-kurangnya. Kalau ghaflah itu orang awam, maka yang di hati orang yang yaqadah itu diistilahkan salik. Ini bukan pandangan saya, ini pandangan setengah ulama tasawuf. Salik. Kalau tuan-tuan baca kitab apa, Hikam Tok Pulau Manis tu, Tok Pulau Manis pun ada disebutkan dalam kitab. Jadi bila hati itu berubah daripada ghaflah pada yaqadah, dengan sendirinya niat hati sesuailah dengan keadaan yaqadah. Itulah golongan salik. Salik ini berdasarkan kepada apa? Hadis Nabi ya. Rasulullah ada bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahadallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Siapa yang menjalani salaka, satu jalan untuk mendapatkan ilmu, yaltamisu fiha ilman. Macam tuan-tuan pergi kuliah, itu jalan untuk dapat ilmu. Budak-budak sekolah, pergi sekolah, itu jalan nak pergi dapatkan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahadallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya satu jalan ke surga. Jadi pada kalimat salaka itulah saliknya. Dia orang yang berhati yaqadah, itulah golongan salik. Karena itu ibadat golongan salik lebih baik daripada ibadat golongan awam. Kalau hati itu meningkat lagi semakin baik, dikenali, diistilahkan dengan hati khudur. Hati khudur ma'allah. Khudur itu kalau dalam ilmu saraf, pecahan-pecahan apa kalimah dalam bahasa Arab itu saraf. Khudur itu wazan mubalaghah. Kalau kita terlalu hadir, orang Arab tak payah nak apa itu siddatul khudur, tak payah. Khudur saja sudah ada makna siddatul khudur. Hati khudur ma'allah. Allah itu sudah kuat, diingat dalam hati, sudah lekat. Jadi kalau hati seorang itu khudur, tentulah niatnya lebih baik daripada niat orang, daripada niat golongan apa tadi, asalik dan golongan awam. Nah, inilah yang dipanggil, yang diistilahkan oleh Imam Ghazali golongan khawas atau khusus. Jadi gerak hati golongan apa ni tadi, yang berhati khudur ma'allah, gerak hatinya tentu lebih baik. Dan yang akhir sekali, kalau hati seorang itu berada dalam keadaan ghaibah. Ghaibah ni mana gaib? Maksudnya yang lain daripada Allah itu hilang daripada hati. Yang ada hanya Allah saja. Ghaibah amma siwal madhkur. Yang lain daripada yang diingat iaitu Allah hilang. Inilah golongan khawasul khawas. Jadi kita dapati tentulah golongan khawasul khawas ini merupakan mereka yang mempunyai gerak hati yang terbaik.
Jadi dengan apa yang saya telah terangkan ini tuan-tuan, dengan sini kita akan dapat mengagaklah gerak hati kita ni di mana, termasuk dalam gerak hati orang awam ke, gerak hati sadik ke, gerak hati khawas ke, atau gerak hati khawasul khawas. Dalam ilmu tasawuf tuan-tuan bukan hanya diterangkan begitu tentang pembahagian ini, dijelaskan juga bagaimana cara supaya hati kita ni Allah ubahkan daripada ghaflah kepada yaqadah, kepada hudur dan kepada ghaibah. Tadi saya bacakan ayatnya, ayat 43 surah Al-Ahzab, tak salah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah dan para malaikatnya yang sentiasa memberi selawat ke atas kamu. Apa makna Allah dan para malaikat yusalli alaikum? Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Biasanya selawat ni ada tiga perkara yang asasnya. Bila Allah bagi selawat kepada kita, berarti atau selawat Allah kepada manusia berarti pertama Allah ampunkan dosa, ya, ampunkan dosa. Yang kedua, Allah bagikan berbagai rahmat, ya. Dan yang ketiganya, Allah berikan hidayat. Tiga perkara. Pertama, ampunkan dosa. Kedua, Allah berikan rahmat. Yang ketiga, Allah berikan hidayat. Ini selawat Allah kepada kita. Kalau selawat malaikat kepada kita, berarti pertama, malaikat sentiasa berdoa minta keampunan untuk kita. Itu selawat Allah, selawat malaikat. Kedua, malaikat itu berdoa supaya Allah limpahkan berbagai rahmat nikmat kepada kita. Dan yang ketiga, malaikat berdoa supaya Allah kurniakan kita hidayah. Yang tiga perkara. Tujuannya apa? Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Liyukhrijakum, supaya Allah sentiasa mengeluarkan kamu minadh dhulumat ilan nur, dari berbagai kegelapan kepada cahaya hidayatnya. Jadi ayat ini jelas, ya, Allah sajalah yang boleh, ya, membantu kita, mengeluarkan kita daripada berbagai kegelapan, dhulumat ila nur, kepada cahaya hidayatnya. Zulumat ini tuan-tuan,
Kadang-kadang digunakan istilah lain di dalam ilmu tasawuf. Ya. Digunakan apa? Hijab. Hijab. Jadi zulumat, berbagai kegelapan itulah yang selalu disebut dalam ilmu tasawuf hijab. Di dalam ilmu tasawuf diterangkan ada 5 jenis kegelapan. Ada 5 jenis hijab yang besar, yang susah nak diatasi. Inilah yang menyebabkan tadi hati kita ghaflah, mati. Apa dia? 5 jenis ghaflah, 5 jenis zulumat, 5 jenis hijab. Yang pertama, hijabul ghaflah, lalainya hati. Yang kedua, hijabul kauni. Kaun artinya kejadian, maksudnya kejadian yang nampak. Kejadian yang dekat dengan kita ialah diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini, wujud diri kita ini sendiri, wujud diri kita ini menghijab hati kita. Begitu juga alam nyata ini menghijab hati kita. Yang ketiganya, ya, hijabus syahwat, nafsu kita. Yang keempatnya, hijabus syaitan, hijab kerana syaitan. Dan yang kelimanya, hijabul hafawat atau hijabul maksiyah, hijab kerana dosa-dosa kita. Jadi 5 hijab inilah yang menyebabkan hati kita mati, ghaflah. Jadi untuk merubah hati kita daripada ghaflah kepada yaqadzah, Allah perintahkan tadi ayat 43. Dalam ayat 41, 42 Allah bagi amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ayat 41, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu sentiasa berzikrullah. Kedua, wasabbihu bukratan wa asila, dan hendaklah kamu bertasbih sepanjang masa siang dan malam. Jadi zikrullah dan bertasbih inilah dua amalan. Bila kita lazimkan secara sungguh-sungguh, Allah akan janjikan wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Berbagai hijab yang 5 ini Allah akan apa? Alihkan, Allah akan angkatkan. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, untuk apa? Liyukhrijakum, supaya Allah mengeluarkan kamu minadh-dhulumat, daripada berbagai kegelapan, daripada berbagai hijab tadi, ila nur, kepada cahaya. Jadi saya fikir apa yang saya terangkan ini sudah dapatlah kepahaman yang asas tentang maksud niat, iaitu kharakatul qalbi, gerak hati. Jadi kalau kita solat, gerak hati itu sudah ada semasa kita nak ambil wuduk, dah ada. Itu sudah dikira. Sampailah kita pergi ke masjid, ke surau, ke tikar sembahyang, takbir ke, dan sepanjang kita mengerjakan solat itu, dalam keadaan solat, sampailah kita bagi salam. Selepas salam pun ada lagi gerak hati. Jadi niat itu, gerak hati di dalam ilmu tasawuf bukan hanya niat memulakan solat, bukan hanya itu, ya.
Di dalam ilmu tasawuf dianjurkan untuk kita dapat gerak hati yang baik, hendaklah kita usahakan supaya Allah ubahkan keadaan hati kita daripada ghaflah kepada yaqadah, kepada hudur, kepada ghaibah, kalau boleh. Jadi saya fikir cukuplah untuk pagi ini mengenai niat. Dan saya nak beritahu hari Ahad ni pun saya tak dapat hadir ya. Kerana hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad ni saya pergi ke Kedah. Biasa akhir bulan saya ke Kedah, gila-gila ya, ke Kedah dengan Pulau Pinang. Hari Sabtu Ahad yang ketiga saya pergi ke selatan, ke Johor. Sebab tu saya hari Ahad, dua hari Ahad ni saya tak dapat hadir. Ustaz Abadi ambil alih tempat saya ni. Jadi setakat ini saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa ummahatina ولذوي الحقوق الواجب علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسأل التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة البراء والبيضاء. الله اجعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما على حق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.